Let's go. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahra lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kita mulakan untuk fasa baru. Let's go. Lama, baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi Paman Aceh di channel Nasi Droid Box. Hari ini hari Sabtu 18 Julai. Sekarang pukul 8.12. Kita on Grab. Hari terakhir sebelum rotek mati, insurans mati. Kita lepas nikah buat insurans untuk harian je. Mahal betul Peningkatan harga insurans sekarang ni memang daripada 300 naik 500, naik 700.5, naik 1,350 dalam masa beberapa tahun saja. Baru tahun lepas punya insurans saya beli untuk e-hailing 750. Sebelum tu 500 tahun sebelum tu. Sekarang ni dah 1,350 dan yang paling murah 1,150 untuk tahunan. Peningkatan hampir 100% dalam masa setahun. Jadi inilah yang diperjuangkan oleh persatuan-persatuan pemandu e-hailing insurans yang sangat-sangat membebankan para pemandu. Harapnya dengan adanya perhimpunan-perhimpunan macam ni dapat menyedarkan ataupun dapat memastikan kerajaan tahu apa yang berlaku kepada rakyat-rakyat yang memandu e-hailing, supaya diambilkan tindakan terhadap syarikat-syarikat insurans ini. Dapatkan kepastian, dapatkan dekat mana logik akalnya ataupun dekat mana hikmahnya yang dinaikkan insurans sampai begitu sekali. Ini adalah contoh harga untuk insurans kereta Alza. RM4,177 insurans Alliance. Untuk insurans Takaful Ikhlas 2,829. Cuba tengok untuk e-hailing dia. Untuk e-hailing 2,392 untuk Alliance. Untuk e-hailing Takaful Ikhlas 1,170. Ini untuk Kurnia Insurance. Total payment 3,372. NCD 30%. Untuk e-hailing 1,000. Private hire car 1,350. Itulah contoh harga insurans untuk e-hailing. Itu yang kami nakkan daripada kerajaan. Terima aduan daripada rakyat, bertindak untuk mengurangkan beban rakyat. Itu sebenarnya. Bukan kami sewenang-wenangnya diperlakukan seperti itu, menjadi beban. Tambang tak naik, tapi tiap-tiap tahun insurans naik. Kan tahun depan berapa banyak lagi nak naik. Kalau tidak dibicarakan, kalau tidak diambil tindakan, setiap tahun ada kenaikan. Setakat beberapa tahun kebelakangan ini ada kenaikan berlaku. Walaupun telah telah diutarakan kepada kerajaan. Habis lepas ni kan tahun depan nak naik berapa lagi kalau tidak diambil tindakan. Jadi ini ialah yang sebenarnya kita minta. Peningkatan hampir 100% dalam masa setahun. Inilah dilema yang sekarang dihadapi oleh pemandu-pemandu e-hailing.
sama ada part time ataupun full time. Tapi part time biasanya part time dia akan main insurans harian. So kalau dia part time hujung minggu, lebih baik dia ambil insurans harian lah, sebab Sabtu Ahad dia jalan kan. Tapi ada juga part time yang jenis lepas kerja bawa. So benda tu pun hari-hari dia nak pakai. Jadi kalau part time yang bawa hampir hari-hari tu, lebih baik ambil tahunan punya. Tapi kalau part time setakat hujung minggu, itu lebih baik untuk harian punya. Tapi masalahnya sekarang ni harga dia sedemikian rupa. Jadi nak kena menanggung tu. Kalau RM1,350, kalau kita jalan 25 hari sebulan, setahun bayar jalan 300 hari. So 1,350 bahagi dengan 300, sudah booking RM10 pergi jalan Bank Rakyat Bangsa. Hai, dia cancel pula. Dia cancel tak apalah, RM10 ni Bangsa daripada Tiang Tuah. Jadi itulah dia dilema yang dihadapi oleh pemandu-pemandu e-hailing sekarang ni. Kadar kenaikan insurans e-hailing yang mendadak dalam masa yang singkat, kos yang semakin meningkat, itu baru insurans, belum lagi dengan maintenance. Kereta oil deterioration warning 60,301. Hari ni kita punya appointment untuk servis 60,000. Ngam-ngam setahun kita punya kereta keluar. Kita keluar 20 hari bulan, praktik hidup 18 hari bulan. Kita tengok berapakah jumlah yang dikeluarkan sepanjang setahun untuk maintenance kereta Alza baru. Kita akan lepaskan di 1,500 lepas tu.
Tayar depan dah nak habis lah. Bunga dia sampai sikit je lagi nak sampai dekat dia punya dia punya mak dia. So ada lagi sikit lah. Hari ni 18.8 kita nak buat tukar tayar. Kereta tu dah 2 tahun dah. Tayar tu 2 tahun original tak tukar-tukar, tapi saya swap je depan belakang. Hari ni kita buat tukar tayar. Tayar kita. Tukar tayar apa? Tukar tayar Toyo. Sama juga. Masuk workshop. Saya ni dah 2 tahun dah, tapi dia dah mula makan tepi. Lepas tu tayar kat depan dia dah keluar benang. Tayar dekat belah dalam ni dah keluar benang. Ni pun dia makan tepi dah. 2 tahun pakai. Saya swap depan belakang. Kita sampai dekat penanda. 125,000 km 2 tahun. H 26, bawah pun 26. Let's go. So harapnya dapat tahan lagi 2 tahun lah. Ni pun bunga street baru, street baru. Street baru bang, alhamdulillah. Banyak lagi ni. Semoga dapat 2 tahun lagi. Harga pun kira okey lah. Sebiji 300. Siap pasang, siap buat alignment, siap balancing. 195, lebar 60, tinggi 16, diameter 89 H maksimum dia 210 km per jam. Sayang. Maksimum boleh pergi 210 km per jam. Tengok dia punya longkang di dalam. Dia punya penanda aras tu kat situ. Nampak? Namanya longkang di dalam lagi. Tayar kita Taman Seri Manja, Taman Medan. Terbaik. Sekali alignment terus. Alhamdulillah 1,200. InsyaAllah kita cuba pakai untuk 2 tahun lagi akan datang. 6 bulan kita swap. Kita tukar tayar dekat 131,052 km. Alright, let's go. Grab lagi. Cari duit cover balik. Yang mengatakan sekarang ni algoritma dia setting oleh AI, yang mana AI sistem akan mengenal pasti driver-driver yang corak penerimaan job dia
kalau dia banyak sangat decline, reject, job yang masuk tu job yang tulang-tulang je. Tapi kalau layan job yang tulang-tulang tu, lama kelamaan nanti kan dia bagi yang daging-daging pula. Adakah benar? Nanti kan kita cuba buat eksperimentasi. Tapi daripada apa yang saya buat, saya pernah buat accept job tanpa reject dan tanpa cancel. Macam ni dia punya corak dia. Dalam masa 3 jam tu memang boleh capai RM110. Maknanya jika anda tidak reject dan tidak cancel, cara dia macam tu. Bila kita buat, saya tak ingat berapa hari bulan lah. Berapa hari bulan lah ini? Ni 30 hari bulan. Tak ada reject dan tak ada cancel. Macam auto accept dah jadi. Sampailah saya dapat pergi ke KLIA. Sampai dapat pergi KLIA, baru yang dekat sini baru masuk cancellation tu. Sebab ini masa tu hantar short trip, tapi sebab sentiasa on je, jadi masuk job luar. 6 seater pukul 97.24 sen. Pukul berapa tu? 8.18, lepas maghrib. Sampai rumah pukul 9. Tapi saya tak buat video yang ni. Nampak? Tak ada booking, tak ada reject, tak ada cancel. Itulah dia.